Saudara, pihak SPRM menemubual doktor yang merawat Datuk Seri Ismail Sabri berikutan sijil cuti sakit yang dikeluarkan. Saudara, di bawah Criminal Procedure Code, pihak penguatkuasa hanya berhak memanggil atau menemubual seseorang yang didapati mempunyai maklumat ataupun berkaitan dengan sesuatu kes. Begitu juga di bawah Akta SPRM. Kuasa penyiasatan pegawai SPRM hanya khusus kepada kes-kes rasuah dan salah guna kuasa. Sekiranya doktor ini tidak terlibat dalam sebarang urusan berkaitan dengan siasatan rasuah ataupun lain-lain kes di mana SPRM berkuasa, maka tindakan untuk menemubual beliau bagi mendapatkan maklumat adalah tidak wajar dan tidak mempunyai asas undang-undang. Saudara, jika SPRM ni merasakan bahawa mungkinlah sijil cuti sakit itu palsu atau sebagainya, dia bukan lagi bawah bidang kuasa SPRM, di mana SPRM perlu membuat laporan kepada pihak PDRM agar pihak PDRM boleh menjalankan siasatan selanjutnya. Saudara dan saudari, saya lihat SPRM ni seperti mereka berkuasa melebihi undang-undang. Ini tidak betul dan tidak boleh dibiarkan, di mana tugas SPRM adalah untuk menyiasat berkenaan dengan rasuah, bukan sijil cuti sakit ataupun maklumat orang sakit. Untuk maklumat semua juga, hubungan doktor dan pesakit dilindungi oleh prinsip kerahsiaan yang diiktiraf secara etika dan undang-undang, di mana seorang doktor diwajibkan untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat perubatan pesakit kecuali jika terdapat perintah mahkamah atau kebenaran daripada pesakit itu sendiri. So, SPRM ni janganlah wayang lebih. Dan apakah pandangan rakyat Malaysia?